Selamat pagi semua, saya ni Sansan dari sebenarnya semua orang ingat Sansan dari Singapura. Actually Sansan menetap dekat Johor Bahru. Jadi sebab Sansan, rangkaian Sansan di seluruh Malaysia dan juga di Singapura. Jadi saya dekat JB, saya banyak masuk ke Singapura untuk memupuk rangkaian dekat sana. Sejak 12 tahun yang lalu saya sudah masuk Singapura untuk memupuk lah. Jadi hari ini kenapa Singapura ke belakang ni sangat-sangat meletup. Jadi semua leader dekat Singapura memang mempunyai satu matlamat yang jelas, iaitu kami nak jadi Elkan ialah satu syarikat MLM yang number 1 di Singapura. Yes. Jadi kalau matlamat kami ialah capai sales ialah 4 million Sing dollar di Singapura. Jadi kami Elkan akan jadi number 1 dekat Singapura. Dan ini sudah jelas kepada semua matlamat kepada semua leader di Singapura. Jadi bila kami ada satu matlamat, semuanya fight bersama. Okey, saling borrow power, saling bagi good news. Jadi bila kita dapat ini, siapa ni, kami akan dapat WhatsApp terus rangkaian ini meletup, rangkaian itu meletup. Jadi saling membakar each other lah. So tempat itu sudah jadi hot, sangat-sangat panas. So kalau hari ini you dekat Elkan Singapura, you tak rajin itu you tak rajin, you, macam bukan amalan harian. Tiap-tiap hari kena rajin. Tiap-tiap hari ada orang, bila you masuk office itu saja you rasa itu tempat yang hot sebab semua table diguna untuk table talk. Ramai orang pinjam power dengan dekat syarikat Limat. So sejak SV1 mula kami sudah tiap-tiap bulan meletup, pecah rekod. Okey, pecah rekod. SV6 kami pecah sampai 2.7 million. Okey, SV7 kalau tidak salah kita sudah pecah 3.3 million. As I know, hari itu ialah 3 million kalau tak salah lah. 3.3 sebab I belum finalize dengan syarikat lagi. Okey, then yang ramai leader pun meletup walaupun masa bulan raya dan puasaman juga kan. Tapi ramai yang meletup sebab sangat bersemangat kan. So sambil meraya, sambil sharing. Okey, so masa Sansan punya kumpulan CCM Nosia semua tahu. Sejak 2 tahun yang lalu tak pernah lah dia up and down. Jadi lebih kurang sales dia pun kadang-kadang tak sampai 100,000 SV. Okey, tapi last month SV7 dia memecah rekod 580,000 SV. Di mana SV6 beliau hanya 300,000 SV sahaja. Dan SV7 double up 580,000 SV. Dan lagi satu hebat ialah beliau pergi umrah 3 minggu. Balik terus meletup. Dia balik dari umrah sudah 12 hari bulan. So tinggal beberapa hari lagi dia nak sesuaikan diri lagi. Tapi apa yang kita kata, rangkaian melipat ganda, itulah kata kebebasan masa. Walaupun kamu jauh dari tanah air kamu, tapi di tempat yang lain, tapi rangkaian dia meletup. So satu rangkaian beliau ialah rangkaian baru saja, hanya 2 bulan di Elkan sahaja, tapi masa SV6 hanya 24,000 sahaja dan sekarang sudah menjejak hampir 130,000 dalam sebulan sahaja, walaupun Nosia tak ada di Singapura. So di mana dia sudah buat satu yang Mr. Sengkok Mek SB kita kata hukum ABC. Hukum ABC sebelum dia bertolak, dia sudah mengamalkan hukum ABC dalam rangkaian beliau. Dan di mana walaupun dia tak ada rangkaian beliau, semuanya tahu bagaimana pinjam power dengan upline di Singapura dan juga pinjam power dengan sideline. Itulah kita kata power of ABC. So lagi satu, dia mempunyai lagi satu line, iaitu new double count director.
Okey. Dalam bulan raya boleh capai double crown director, iaitu 14 director. Terus. Kebanyakan line baru. Line baru, dan bukan dia hadkan satu level sahaja. Ada second level ke bawah lagi. Dia ada berapa direct line tadi dicakap? 115. Direct line Direct line 115. Itulah. Sangat super rajin. Sangat super rajin. Katanya CCN Katina, dia ialah seorang pramugari 15 tahun di Singapore Airlines. So masa dia upline dia ialah seorang makcik, kawan baik kepada mak mentua beliau. Dan di mana dia tengok makcik ni selalu bawa plastik bag ke rumah beliau, dan semuanya kopi lah, itulah semua. Tapi makcik ini, iaitu Kak Selama, dapat tarik CCN Katina ke Elkin Office Fit Laundry DX. Baru dia tertarik hati dengan DX. So like dari itulah dia tertarik hati dengan budaya Elkin, dengan marketing plan Elkin. Walaupun masa tu dia masih sebagai seorang pramugari, di mana dia kena terbangan, selalu dia terbang 10 hari sahaja di Singapura. Tetapi masa dalam 5 bulan beliau dapat kumpul 68,000 Sing dollar. Walaupun asyik terbang. So itulah dia nampak peluang. Tapi memang dia nampak peluang, dia sangat rajin. Bila dia sudah mendarat, terus dari airport ke Elkin Office Fitting Laundry. Terus datang. So itulah kerajinan beliau. Dan sampai beliau kahwin, mengandung, sampai dia hadir ke RSM pada bulan Disember. Yang bulan Disember yang lepas ni, dia masih RSM tau. So dia balik terus, dia nampak peluang sebab dia sudah tahu marketing plan, ini peluang sangat bagus. Terus dia dalam 2 minggu dia jadi DCM pada bulan SV12. Dan SV1 dia sudah mengandung kan. Lagi 3 bulan dia sudah nak bersalin, tapi dia terus fight CCM. SV1, SV2, SV3. SV3 jadi CCM masa bulan Pantan. Income beliau SV3 menjejak 17,000 Sing dollar. Masa pantang. TJS beliau masa tu hanya 100,000 SV sahaja. So SV4 dia terus keluar lagi, SV5 dia berusaha lagi. Anda akan nampak selalu Sansan update foto dia dukung baby bersama, share marketing plan, share DS, fit DS. Dia kata itu tempat, meja tu ialah tempat baby dia. Dia boleh masuk office pukul 11 pagi. Okay, bawa baby beliau, menyusu dekat sana, everything dekat sana. Sampai balik pun office tutup pukul 6, dia baru balik. Tempat yang sesuai. Dia masuk, dia drive masuk saja, dia letak baby, dia boleh buat fitting. Habis tu dia sudah beli barang, makan, dia boleh makan dekat sana, fit lagi. Sharing marketing plan dengan downline. Jumpa downline kebanyakan dekat office. Okey. Habis tu pada SV6 beliau menjejak 200,000 SVTGS. Dan income beliau hampir 29,000 Sing dollar, iaitu lebih daripada 60,000 Singapore dollar, Malaysia ringgit. So itu Sansan kata itu ialah dia berterusan. Kalau sudah fight CCM, dia berterusan kerajinan beliau dan sampai tahap ke atas lagi. So masa sudah masuk bulan puasa, dia memang ikutlah home party setiap hari Saturday, di mana Sansan ada dekat Singapura. So dia pinjam power dari Sansan, pinjam power dari CCM beliau, Nosia dan juga Simon. Semua kumpulan kami dekat sana. Jadi dia share marketing, dia fit laundry, semua bersama. So dia close review pada hari Saturday. Every hari Saturday, walaupun masa tu bulan puasa, kami pun adakan dekat, mesti tetap adakan dekat Singapore office. Masa tu lah bila Sansan share marketing lagi sekali dengan beliau, beliau nampak peluang lagi, dia cuma tanya, dia boleh fight tak 14? I kata, kalau ada, why not? Kan? Boleh, dapat. So, terus
dia buat satu planning, dia fight 14 director. Dan masa tu memang beliau sangat-sangat rajin. Selepas San ajar marketing plan, dia terus beri ajar kepada duplikasi kepada downline beliau. So pada SV7 TGS beliau double up 400,000 SV dengan 14 director line. Jadi income kali ini I tak tahu berapa lah, I tak tahu kira. Sebab tiap-tiap kali dia jumpa Sansan tolong kira, I kata saya pun tak tahu macam mana kira. I duduk saja, dia sudah dekat tepi saya, Sansan kira, I kata tak tahu. Memang kami ni semua fight gila-gila, bodoh-bodoh, semua tak tahu. Cuma tahu, kita fight saja. Dan memang dia nak downline beliau semua dapat income besar. Selalu dia kata dengan downline dia dekat Singapura, kita mesti fight income 5,000 ke atas Sing dollar. So ini ialah matlamat beliau untuk memupuk downline dia supaya dapat income yang besar dekat Singapura. Jadi hari ini beliau akan sampai ke RSM, ESM pada minggu depan. Rangkaian beliau semuanya akan datang ke sini. Lagi satu, Sansan nak satu berita yang terperanjat kepada semua. CCN Katina cuma pernah hadir satu kali RSM. ESM, DCN semua tak pernah hadir. Tak sempat. Bersaling lah, masa pantang lah, semua tak boleh. So, jadi kali ini ialah beliau kali yang kedua datang ke ESM seminar. RSM bawa. So anda semua boleh berpawan dengan beliau pada masa itu. Terima kasih.